Jadi kita secara tak langsung kita jadi musuh China. Memorandum Defense ni tu, perjanjian defense ni ditandatangani 30 Oktober. Saya teringat balik again, kita draw parallel daripada dulu lagi tu kita bincang. Mula-mula mereka masuk seolah-olah berniaga, kemudian mereka masukkan tentera, so keadaan yang sama berlaku. Jadi masa general, bekas-bekas general ni datang jumpa Tun, bila mereka ajukan pada Tun kekhawatiran mereka, apakah harapan mereka daripada segi perbincangan Tun? Apa yang mereka expect from Tun? Ya, sebagai tentera, mereka bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara kita ini. Ini yang menimbul perasaan sanksi mereka. Mereka khawatir sekarang ini apa tugas mereka? Nak mempertahankan kedaulatan negara ataupun nak pertahankan dasar-dasar Amerika Syarikat yang mempunyai dasar tertentu dalam Laut Cina Selatan, seolah-olah bermusuh dengan negara China. Kita tak bermusuh dengan negara China. Tetapi dengan perjanjian ini, kita sudah ikat diri kita dengan Amerika. Jadi kita secara tak langsung kita jadi musuh China. Sebab itu China menyuarakan pendapat mereka tidak senang dengan perjanjian yang kita buat. Bahkan kita lihat Cambodia dengan Thailand pun tak buat tanda tangan macam itu. Tak serah negeri mereka kepada Amerika. Mereka mengambil masa untuk memikir secara mendalam. Dulu kita bebas. Nak beli, kita pilihlah yang mana pun. Ini nak beli kapal terbang. Mesti beli Boeing 60 biji daripada Amerika. Dia tak kata situ kalau tak mau beli boleh beli yang lain. Dia kata beli. Dan Shell keras perkataan Shell ni bermakna must. Kita mesti beli. Dan bukan satu dua. Lebih lagi 20 ayat menyebut kata kita kena buat itu, kena buat ini. Sebaliknya apa yang Amerika bagi kepada kita? Dia turun daripada 25% kepada 19%. 19% masih tinggi. Masih tinggi, tak semacam dulu. Dulu tak sampai macam itu. Ya. Ada orang sendiri tu menghina tu. Kata kalau dah tua-tua tu tak payah campur lah hal dalam negara ni. Tak payah duk buat komen pasal depa komen pasal art ni lah. Orang yang masuk dalam tentera yang sanggup menggada nyawa untuk menjaga kedaulatan negara, tak mungkinlah apabila saja bersara, ini bukan tugas saya. Kalau siapa nak ambil negara kita ini, okeylah. Tak bolehlah. Semangat pejuang tu mesti ada kepada tentera. Nak perang, kita lihat berapa banyak tentera kita, polis kita mati mempertahankan negara waktu komunis. Jadi takkan dia kata, hari ini kami dah bersara. Kalau nak ambil lah. Tak boleh lah macam tu.